Bagaimana rahsia Nabi Ibrahim dengan keimanannya menentang Namrud. Bagaimana rahsia Nabi Sulaiman dengan pemerintahan-pemerintahannya, mampu menundukkan manusia, mampu menundukkan angin, mampu menundukkan jin. Bagaimana rahsia Zulkarnain, bagaimana rahsia Nabi Musa dengan Nabi Khidir, bagaimana rahsia Ashabul Kahfi, bagaimana rahsia Nabi Daud dengan melaksanakan hukuman-hukuman Allah secara bijaksana. Bagaimana kisah Nabi Sulaiman dengan putri ataupun Ratu Balqis. Yang mana inilah yang disebutkan oleh Allah, ahsanal qasasi tadi, bima auhayna ilaika hazal Quran. Sebagaimana kami telah mewahyukan kepada kamu menerusi Quran ini. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Dan sesungguhnya kamu wahai Muhammad sebelum ini adalah dalam keadaan yang tidak mengerti dan tidak mengetahui apa-apa. Di sini Allah menggunakan kalimah laminal ghafilin. Al-ghafil dalam bahasa Arab bermaksud lalai. Ghafil dalam bahasa Arab bermaksud cuai. Tetapi penterjemahan Al-Quran dimaksudkan dengan tidak mengetahui, tidak mengerti apa-apa. Sebenarnya apa yang tidak diketahui oleh Nabi Muhammad? Sebenarnya apa yang tidak diketahui oleh Nabi Muhammad? Yang tidak diketahui ialah cerita-cerita Nabi-Nabi, cerita-cerita Rasul yang terdahulu. Bila Nabi tak tahu kisah Nabi dahulu, bila Muhammad tak tahu kisah Rasul terdahulu, maka dibentangkanlah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menerusi perantaraan Jibril, menerusi nas-nas ayat-ayat Al-Quran, menerusi nas firman-firman Allah. Cuba kita bandingkan dengan satu kisah. Mungkin kita boleh mengatakan bahawa ilmu Allah memang meliputi segala sesuatu, dan pada hari ini, sebelumnya dan akan datang pun, sememangnya kita ditundukkan dengan keagungan Allah, kita ditundukkan dengan kebesaran Allah, kita ditundukkan dengan kemuliaan Allah, kita ditundukkan dengan hukum-hukum dan syariat Allah. Bagaimana kita ditundukkan dengan memberikan hidayah menerusi kisah Nabi-Nabi tadi, dengan diberikan cahaya menerusi kisah Rasul-Rasul tadi. Bahkan kita ambil kesimpulan beberapa perkara. Pernah suatu ketika Siti Maryam selepas melahirkan anaknya Nabi dan Rasul Isa alaihi salam, beliau begitu berasa lapar, beliau begitu berasa dahaga. Lalu diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menggoncangkan pokok apa? Pokok tamar. Lalu gugurlah beberapa buah tamar. Seketika kemudian datanglah, muncullah aliran anak sungai. Yang sebelum ini, aliran anak sungai itu tidak terdapat pun di sisi beliau. Aliran anak sungai ini tidak terdapat pun di samping beliau. Ini adalah contoh mukjizat yang ditunjukkan oleh Allah kepada Maryam. Baki lagi bila kita tengok, inilah dianggap sebagai akibat sebab. Inilah doa-doa kita menyebut ya musabbibal asbab. Sebab akibat itu datang dari Allah. Yang pertama ialah arahan Allah. Yang pertama ialah perintah Allah. Yang pertama ialah wahyu Allah. Wahai Maryam, goncanglah pokok tadi. Penyebab yang kedua adalah hasil usaha Maryam sendiri mengangkat tangan dan menggoncang. Lalu berjayalah dia menghindarkan menafikan sifat lapar dan menafikan sifat dahaga dengan memakan kurma dan meminum air daripada anak sungai tadi. Begitu jugalah gambaran-gambaran yang Allah berikan menerusi kisah Nabi Musa. Nabi Musa diwahyukan oleh Allah agar mencampakkan tongkat yang berada di tangannya, lalu tongkat tersebut bertukar menjadi seekor ular yang besar, lalu memakan ular-ular kecil yang tercetus daripada tali-tali yang dilemparkan oleh sekumpulan ahli-ahli sihir Fir'aun. Pendapat yang pertama, arahan yang pertama, perintah yang pertama, wahyu pertama datang daripada Allah agar Musa melemparkan tongkat tersebut. Yang menjadi penyebab kepada kejayaan ialah yang kedua, hasil usaha Nabi Musa mengangkat tangannya dan melemparkan tongkat tersebut. Akhirnya tewaslah tali-tali yang menjadi ular-ular kecil, akhirnya dimakan oleh ular-ular Nabi Musa.
selepas itu dengan lekas, selepas itu dengan cepat, selepas itu dengan pantas, sekumpulan ahli sihir ini segera beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Tidakkah kita nampak ada satu benda yang tersirat di sini? Kenapa dengan begitu mudah ahli-ahli sihir ini yang begitu lama hidup mereka bergelumbang dengan ilusi, yang begitu lama hidup mereka bergelumbang dengan magic, yang begitu lama hidup mereka bergelumbang dengan perkara-perkara yang bersifat kesihiran ini, tiba-tiba dengan pantas, cepat dan laju boleh beriman kepada Nabi Musa? Kenapa? Kerana jelas apa yang dilihatnya bukanlah magic, yang dilihatnya bukanlah ilusi, yang dilihatnya bukanlah sihir. Sekiranya apa yang dilontarkan oleh Nabi Musa berupa tongkat tadi menjadi binatang apa sekalipun, tetapi kali ini dijadikan oleh Allah itu seekor ular. Ular yang disihir, ular yang di magic, ular yang diilusi tidak akan mampu memakan ular yang lain. Sekiranya yang Musa buat itu magic, ular Nabi Musa tu tak boleh nak makan ular-ular yang disihir oleh ahli sihir tadi, sebab dia hanya ilusi. Tetapi bila ular tadi mampu makan satu persatu ular-ular sihir yang dibuat oleh ahli sihir, maka ini bukan lagi sihir, tetapi ini benar-benar mukjizat yang datang daripada seorang nabi, yang datang daripada seorang rasul, untuk ditunjukkan kebenarannya kepada manusia yang nak mengaku sebagai Tuhan, manusia yang nak mengaku sebagai pemerintah, iaitulah Fir'aun. Lalu apa terjadi kepada ahli sihir tadi? Dia segera dihukum oleh dia segera dihukum oleh Fir'aun. Tanpa soal siasat, tanpa budi bicara. Inilah ISA pertama. Orang kata ISA pertama Fir'aun lah yang buat. Dia tangkap terus, dia penjara terus, dia bunuh terus. Dan tak apalah, walaupun dibunuh, ini adalah keimanan yang cukup kuat yang ditunjukkan oleh ahli-ahli sihir Fir'aun setelah beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Allah yang diutuskan pada masa dan waktu tersebut, iaitu Nabi Musa alaihi salam. Ini adalah rahsia-rahsia yang tidak diketahui sebelum ini. Bayangkan banyak lagi nas-nas Al-Quran, banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang memaparkan kepada kita rahsia-rahsia yang tersirat. Bagaimana rahsia Nabi Ibrahim dengan keimanannya menentang Namrud, bagaimana rahsia Nabi Sulaiman dengan pemerintahan-pemerintahannya, mampu menundukkan manusia, mampu menundukkan angin, mampu menundukkan jin. Bagaimana rahsia Zulkarnain, bagaimana rahsia Nabi Musa dengan Nabi Khidir, bagaimana rahsia Ashabul Kahfi, bagaimana rahsia Nabi Daud dengan melaksanakan hukuman-hukuman Allah secara bijaksana, bagaimana kisah Nabi Sulaiman dengan putri ataupun Ratu Balkis. Sekiranya ini kalau anda bayangkan tidak didedahkan oleh Allah di dalam nas Al-Quran, tidak dibuka rahsia oleh Allah di dalam Al-Quran, sementara pada zaman tersebut tidak seorang pun mengetahui rahsia ini, walaupun mereka hidup sekali dengan zaman Maryam. Seorang pun tak tahu apa yang terjadi kepada Nabi Musa dan tukang sihir. Seorang pun tak tahu apa yang terjadi kepada Nabi Ibrahim dengan Namrud. Seorang pun tak tahu apa yang berlaku, segala rahsia-rahsia tentang kes-kes yang saya sebutkan tadi. Tetapi Allah telah buka kepada kita umat Nabi Muhammad. Inilah salah satu contoh keberuntungan paling besar kita menjadi salah seorang umat Nabi Muhammad. Sebab rahsia ini Allah buka terus. Hanya selama 23 tahun Quran diturunkan. Di Mekah 13 tahun dan 10 tahun di Madinah, rahsia ini sudah dibongkar secara keseluruhan. Bayangkan kalau Allah tak buka rahsia ini, sama dengan rahsia Nabi Muhammad pun Allah tak cerita menerusi Quran, Allah tak cerita kisah Nabi dengan sahabat-sahabatnya dalam hadis, agak-agak dengan pendalilan kita sendiri, dengan penelitian kita sendiri, dengan pengkajian kita sendiri, agak-agak selesai dah isu ni. Mungkin Nabi Ibrahim pun kita tak kenal kalau Nabi tak cerita. Nabi Adam pun kita tak tahu kalau Nabi tak cerita. Kisah apa pun dalam Al-Quran kita tak tahu pun kalau Rasulullah tak cerita. Jadi bila ini dibentang, inilah satu keberuntungan besar buat kita semua.